Tanah Lembah Bujang merupakan satu inisiatif projek pembangunan komuniti Lembah Bujang, Kedah, yang mana kita cuba membawa satu dimensi baru dalam penghasilan batik menggunakan kemahiran batik tanah liat. Dan batik tanah liat ni berinspirasikan elemen warisan geoarkeologi dan juga sejarah Kedah tua yang sangat kaya dengan khazanah budaya serta biodiversiti setempat. Projek Batik Tanah Lembah Bujang ini merupakan inspirasi daripada projek terdahulu iaitu projek Sintuk Batik yang menggunakan kaedah canting ataupun lilin. Namun kali ini kami menggunakan elemen tanah yang lebih eco-friendly dan juga lebih sustainable. Lembah Bujang dipilih sebagai ilham untuk mengangkat keunikan sejarah dan juga warisan kawasan ini ke dalam bentuk seni yang hidup. Projek Batik Tanah Lembah Bujang ini juga cuba menumpukan dan membawa penggunaan elemen digital selari dengan perkembangan teknologi AI. So batik tanah dia berbeza kerana kita menggunakan tanah ataupun clay dalam proses tekapan motif di atas kain. Saya adalah salah seorang peserta yang terlibat dalam penghasilan Batik Tanah Lembah Bujang ini. Saya sendiri ada perniagaan kecil berkaitan jahitan. Untuk proses pembuatan batik tanah ni dia berbeza dengan canting batik menggunakan lilin. Untuk batik tanah kita ni, kita menggunakan tanah liat yang telah diproses menjadi debu. Serbuk tanah liat ni akan dicampur dengan beberapa bahan lain untuk membolehkan tanah yang hendak dicop akan melekat pada kain dan tidak tertinggal apabila kita masukkan warna. Prosesnya bermula dengan reka corak. Corak yang telah dilukis akan dicetak dan ditebuk. Stensil yang telah ditebuk akan diletakkan di atas kain dan tanah akan digelik di atas stensil tersebut. Apabila diangkat akan terhasillah corak dari tanah yang melekat pada kain. Kain akan dijemur sehingga corak tanah pada kain betul-betul kering sepenuhnya. Kain akan dicelup dengan warna dan diakhiri dengan merendam kain di dalam softline, pelembut kain. Masa di dalam air, kita akan gosoklah kain yang ada tanah tadi untuk tanggalkan tanah yang melekat pada kain dan kemudian kita jemur sampai kering. Sebagai peserta dalam projek ni, kami diberi latihan asas tentang teknik membuat batik, cara mengendali warna, penjagaan kualiti kain. Kami juga akan sentiasa dibimbing dalam aspek reka corak, cara pemasaran dan pengurusan untuk menjadi mahir. Projek ini merupakan inisiatif Universiti Utara Malaysia melalui Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan iaitu SKIMPA dengan kerjasama Koperasi Usahawan Pelancongan Lembah Bujang, Kedah atau singkatan KUSPEL. Projek ini dilaksanakan melalui beberapa siri bengkel berterusan. Di sini peranan KUSPEL mencari bakat-bakat seni yang ada asas seni ataupun yang ingin mempelajari seni kraft melalui batik ini dan kita sama-sama membangunkan komuniti dari sekitar kawasan Lembah Bujang. Sepanjang projek ini berlangsung, kami pihak Batik Tanah Lembah Bujang berjaya menyertai dan memperkenalkan Batik Tanah Lembah Bujang melalui beberapa acara pameran seperti Rekayasa Seni Warisan Batik di Pekan Rabu, Forum Yayasan Hasanah dan Citra Reka Warisan Seni Batik Malaysia yang berlangsung di KLIA dan telah mendapat reaksi dan maklum balas positif daripada pemain industri dan juga orang ramai. Dan kita berharap melalui penghasilan produk-produk ini ia secara tidak langsung turut memberi tempias positif kepada sektor pelancongan di Lembah Bujang dan seterusnya dapat meningkatkan ekonomi setempat. Projek Batik Tanah Lembah Bujang lahir sebagai kesinambungan daripada inisiatif Sintuk Batik. Namun, dengan inovasi yang dilakukan oleh para penyelidik dan juga pensyarah daripada Pusat Pengajian Industri Kreatif dan juga Performing Art, pendekatan lebih berakar kepada komuniti dan bercerita melalui seni telah digarapkan. Ia bukan sahaja melatih kemahiran penghasilan batik tanah tetapi menanam kefahaman tentang erti warisan dan identiti bangsa dan juga negara. Apa yang menjadikan projek ini istimewa ialah keupayaannya mengangkat unsur sejarah dan geologi Jerai Geopark serta Lembah Bujang
melalui penceritaan visual. Setiap corak, warna dan tekstur bukan sekadar hiasan, tetapi membawa naratif perjalanan tamadun Kedah tua, batuan purba dan sungai yang menjadi nadi kehidupan sejak ribuan tahun dahulu. Inilah keindahan sebenar projek ini yang tidak hanya menghasilkan produk kreatif tetapi mengekspresikan cerita manusia dan tanahnya dengan penuh makna. Projek ini juga memperlihatkan bagaimana pusat pengajian ini dapat memperkasa komuniti melalui kreativiti, inovasi dan juga dekat dengan masyarakat. Melalui latihan, kolaborasi dan pendedahan pasaran, masyarakat tempatan bukan sahaja diberi kemahiran tetapi juga keyakinan untuk menjadikan seni warisan sebagai sumber rezeki, pendapatan dan juga kebanggaan. Projek seperti ini menjadi contoh bagaimana seni dan akademia boleh bersatu, boleh bergabung dalam membina masyarakat kreatif yang mampan. Masyarakat yang bukan sekadar meniru tetapi mampu mencipta dan mentafsir semula warisan mereka dalam konteks masa kini. Batik Tanah Lembah Bujang, BTLB, bukan sekadar kesinambungan kepada projek Sintu Batik tetapi merupakan manifestasi kematangan dan pembelajaran daripada pengalaman terdahulu. Projek ini menunjukkan bagaimana universiti dapat memainkan peranan aktif dalam membina jambatan antara warisan dan inovasi. BTLB membawa pendekatan baharu, membukuhkan hasil seni batik dengan elemen naratif dan nilai tempatan. Seni batik yang diinspirasikan daripada identiti setempat bukan saja memperkukuhkan rasa bangga komuniti terhadap warisan mereka, malah membuka peluang pasaran dan pekerjaan dalam sektor ekonomi kreatif. Inisiatif ini selaras dengan aspirasi universiti untuk menjadikan ilmu dan kreativiti sebagai pemangkin dalam memperkasakan masyarakat. Melalui usaha ini, kita berhasrat untuk membina ekosistem pembangunan komuniti yang mampan, eksklusif dan memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat di negeri Kedah.